Hai, saya Dr. Saleha. Saya berasal daripada Selangor. Saya basically terima pengajian undergraduate daripada Universiti Putra Malaysia. Lepas tu buat master dekat UK dan sambung training dalam bahagian fertility di UKM dan juga dekat UK juga. So kat sinilah saya join Sophia masa COVID, masa 2020. So kenapa buat fertility? Ramai yang tanya. Fertility ni very stressful. Bukan sahaja untuk couple tetapi untuk kami juga dari bahagian doktor, dari segi mereka yang menjaga couple-couple yang mengalami isu ketidaksuburan melalui rawatan fertility ni. Ya betul, amat stressful, tapi kita dapat tahu kenapa kita rasa nak buat rawatan fertility ni, sebab kita boleh bantu couple tu memiliki cahaya mata dan ini boleh bantu mengubah hidup mereka menjadi lebih bermakna, lebih bererti, lebih bahagia. Satu lagi fakta adalah sebab fail reproduktif ni dia membesar dengan pesat. Banyak teknologi-teknologi baru yang dimasukkan dan kita rasa dia dah mampu membantu couple menyimpan cahaya mata. Kalau dulu-dulu mungkin sukar untuk mereka menyimpan cahaya mata, tetapi dengan ada teknologi yang sekarang yang pesat membangun menjadi lebih dan lebih canggih lagi, so kita rasa kita dapat membantu dari segi situ. So sebab itulah buat rawatan fertility. So rawatan fertility ni selain daripada teknologi ataupun prosedur ubat yang lebih canggih sekarang ni, dia juga meliputi memberi sokongan, dorongan, bantuan, mendengar rintihan mereka, couple-couple yang mengalami isu dengan ketidaksuburan ni. So bagi mereka yang mungkin terfikir rasa nak datang ke tak untuk datang cek kesuburan, jemput datang, jangan takut, kita boleh cek, daripada situ kita boleh bincang apa rawatan yang terbaik. So jangan malu-malu, jom jumpa kami di Sophia Bangi.